Sebab orang perempuan ni dia makhluk yang complicated. Balik awal salah, balik lambik salah. Tak balik marah. Kan boleh balik jajak balik ni. Pahal jajak balik ni. La ilaha illallah, apa masalah kau? Kau nak apa dalam hidup kau? Lambat hari ni bang. Abang tadi ada function tadi. Baca doa, tahu je lah. Ni program lambat balik pasar pula banyak. Oh lah, lambat ke lepak kedai kopi, baik pun cakap. Betul. Ustaz Adli pun besok tu, aduh, tak boleh balik lambat ni. Besok kena cepat ni. Kau tolong cover aku kat pejabat boleh tak? Aku nak balik awal ni. Semalam dia dah bising dah. Petang tu sampai. Awal lagi ni? Tanya pula awal hari ni. Saya pesan kawan lelaki. Kalau lain kali lah, kalau bini cakap awal, start motor keluar balik. Mana tu bang? Awal lagi. Keluar balik. Lepas tu dia diam. Dia tak berani cakap. Kau diam ni kenapa? Malah lah akan cakap bang, keluar balik. Dia kata. Tapi percaya cakap saya, perempuan diam lagi masalah. Biarlah dia bercakap. Biar dia bercakap. Orang perempuan memang macam tu. Kan? Tu saya kata, dia makhluk complicated. Kita tak akan boleh sesuaikan. Macam mana? Bayang ulama' terdahulu menggambarkan perempuan ni, wanita ibarat tulang yang bengkok. Bila kita tahu lelaki faham setting ni, insyaAllah. Tengok, lelaki dah lah tak ramai. Aku nak fahamkan lelaki pun payah. Lelaki dah lah tak ramai. Sekarang ni dalam dunia hari ni lelaki dah tak ramai. Yang tak ramai tu pula sibuk nak jadi perempuan. Kau rasa? Bukan semua togap je pegawai penjara ni. Bukan semua tu. Dah elok-elok lahir senapang lah yang kau pergi tukar apa. Kau tak faham, janganlah tanya senapang tu apa. La ilaha illallah. Kalau dah bangsa lurus yang perempuan ni payah betul lah. Macam tu lah. Kan? Lelaki dah tu saya kata, setting orang lelaki simple je. Kata ulama' terdahulu, perempuan ini ibarat tulang yang bengkok. Lelaki pula ibarat tulang yang lurus. Sampai bila pun lelaki takkan mampu meluruskan kebengkokan wanita itu. Maka lelakilah yang kena menyesuaikan diri dengan kebengkokan itu. Dia bukan takut isteri, tapi nak sesuaikan diri dengan kebengkokan tu. Itu dia. Betul. Layankan aja. Memang dia macam tu. Tak. Macam tu je. Perasaan wanita di sini. Perasaan lelaki di sini. Iya, perempuan. Apa tahu tak? Saya ni bang, penat tahu tak? Ya Allahu Akbar. Zak buka tudung, kembang. Abang tahu tak? Saya ni bang, capai baju binatang. Abang tahu, sambung ni. Saya ni bang, la ilaha illallah, cari habitat. Kita lelaki kau dah tahu kan? Okey, dah macam tu, dah. Biar. Bagi fokus pada apa dia cakap. Tu tahu kan saya ni dah lah penat apa semua, tak berhenti-berhenti dah lah pagi program ini, lepas ceramah tu pergi sini pula. Lepas tu tengok tu kan ada staff, isteri staff yang tak sihat tu pergi tengok bagi bantuan, la ilallah. Penat bang. Orang lelaki janganlah cerita. Aku ni tak penat, tak susah. Kita diam je. Memang kita lah manusia yang paling tak penat dalam dunia ni, yang perlu dengar apa dia cakap. Macam tu je. Iya. Betul. Maknanya orang lelaki tu sebabnya ada beza. Tuhan jadikan lelaki dan wanita memang berbeza. Lelaki cakap banyak ni, perempuan cakap banyak ni. Menurut kajian pakar memori Asia, jumlah perkataan lelaki bercakap sehari adalah 8,000 patah perkataan sehari. Banyak tak? Tak banyak. Balik pejabat dah habis dah kota tu. Tu yang bila kau tanya, boleh bang? Makan bang? Cakap lah betul. Kota dia dah habis. Kota dia dah habis. Orang perempuan pula, jumlah perkataan menurut pakar memori Asia, orang perempuan jumlah perkataan dia bercakap sehari 28 hingga 30,000 patah perkataan sehari, dan masalah yang paling besar adalah mesti dihabiskan. Dia tak boleh simpan kota tu. Bang, dengarlah sini. Kau perasan tak bila nak bercerita dia kena tepuk tangan kau. Kau tak heran ke apa? Apa benda tepuk cerita je lah. Dia nak juga. Dengan alat bantuan dia Syamniha. Pandanglah sini. Kena pandang pula. Dia ada tau. Dia ada aksesori tu. Kita kena faham keadaan macam tu. Kenapa Allah Ta'ala? Tetapi kelebihan orang perempuan ni pula Tuhan bagi dia. Tu sebabnya dia boleh jaga suami. Dia boleh jaga rumah tangga dengan baik adalah sebab orang perempuan adalah makhluk Allah yang boleh multitasking. Tu orang perempuan. Betul. Itu orang perempuan. Lelaki memang tak boleh punya. Lelaki tengah menaipnya. Tengah menaip, ajak apa pula? Memang parah. Weh, aku ada benda nak cakap. Jap. Mustahak ni. Apa cerita? Berhenti tu. Orang perempuan lain. PA sekalian pejabat tu. Dia sambil menaip ni. Dia menaip. Telefon bunyi ni. Kawan gosip kat belakang. Dia boleh tu. Halo. Mana ada pandai lah kau. 3 dalam 1 dia boleh buat.
Itu orang perempuan. Iya, beza lelaki dengan perempuan. Kenapa suara dalam orang lelaki dan kotak? Kenapa? Kau pergi